Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni 16 hari bulan. 16 hari bulan. Saya nak ke Temeloh ikut geng-geng model, ikut geng kroni lah kiranya. Geng BF3I lah. Diorang ajak pergi, bukan diorang ajak, saya yang mengada-ngada nak ngikut. Sebab dah lama kan, dah lama tak ride ikut kaum-kaum ni. Saya pun memang dah lama tak buat video, tak buat konten semenjak beralih ke tempat kerja baru. Jadinya saya tak berkesempatan lah nak ngikut. Kalau ikutkan kerja sebelum ni, kerja shift. Tapi bila dah dapat kerja yang office hour, bukan office hour lah, kerja Isnin sampai Jumaat kan, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6, dapatlah peluang nak mengikut aktiviti hari Sabtu ataupun hari Ahad. So RB nya macam biasalah. Kalau nak ke Temeloh ni, budak-budak ni, organizer ni, dia confirm lah RB nya tu, confirm lah di BSP Tol Gombak. Ikut katanya kumpul pukul 7 sampai pukul 8. Pukul 8 tu tayar golek. Dan tentatif perjalanannya tu nak singgah ke mana, nak ni ke mana, itu saya tak tahu. Sekarang mungkin lah adalah in charge dia yang apa, yang akan buat briefing. Harap-harapnya lah biarlah ada briefing, terangkan nak berhenti kat mana, apa yang jadi. Jangan pergi bodoh macam gitu je, jahanam. Saya dah lah solo ni, apa-apa yang harta jalan orang, payah spana apa semua tak bawa, terlupa pula tadi. Okey, kalau nak ke Tol Gombak ni, rasanya planning saya ni lah, saya kena masuk Highway Max, lepas tu keluar dekat Kuchai Lama, kemudian ambil NPE. NPE bukan NPE, SPE. Senang sikit. Kalau SPE ni straight je, tak ada ke mana-mana kan. Okey, sekarang saya payung. Ada satu moment video dekat atas NPE tu, dia punya view tu punya lelawa. Hari tu masa pergi Cameron, saya dah ambil dah video tu. Cumanya saya tak sempat nak selitkan dekat dalam video kan. Kalau korang nak tengok video saya pergi ke Cameron Island dengan si semut saya, bolehlah korang tengok pada cut yang saya letakkan di atas. Untuk hiburan korang je lah. So nanti insyaAllah, kalau saya ingat lah, saya akan payung kat korang satu video moment dia punya pemandangan dekat atas highway SPE. Lawa. Memang lawa. Wey, ini hari pun pagi-pagi ni dah lain macam ni. Dia punya awan dia tu, ni bukan awan nano ni. Ini awan mau bikin hati gundah gulana tau. Ayo, saya punya hati rasa banyak gundah gulana. Ni confirm. Dia confirm. Spender sebelum sampai confirm sudah basah. Makan itu ikan patin, bawah ada sejuk, atas ada panas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tak? Dia punya terasa itu titis-titis. Dia dah mai dah. Belum makan patin lagi, dah basah dah di bawah ni. Belum sampai lagi RB1 dah basah dulu. Syukur. Ingatkan tadi kabus. Ini bukan kabus. Ini bukan kabus. Ini adalah rahmat Tuhan. InsyaAllah, moga dipermudahkan. Ini hujan ni insyaAllah pagi. Hujan pagi dia, minta pagi dia hujan. Nampak? Dia berhenti sekejap. Depan sana tu kawan tak tahu lagi. Gitulah kawan-kawan. Saya kalau nak berhenti
tengah bawa motor ni, memang tak lah nak berhenti pakai baju hujan. Baju hujan tu kat belakang memang ada lah, tapi nak berhenti tepi nak tukar baju hujan tu memang tak ada lah. Melainkan kalau pergi kerja. Kalau saya pergi kerja, belum sampai office lagi dah hujan, memang saya berhenti pakai baju hujan. Tapi kalau nak ride pergi mana-mana, nak makan ke, pergi ride dengan kawan ke, memang tak ada lah. Saya teruskan je lah. Tengoklah korang dekat BSP tu ada berapa ketul dia orang. Jangan tinggal aku seorang ni kawan dah. Kalau hari cantik, tak hujan, tak ada kabut, depan ni pagi-pagi, lawa. Nampak? Tahu dia. Tapi kan sekarang lah. Ni hujan. Ni tepi ni highway Sungai Besi. Highway Sungai Besi pula. Apa? UDM Sungai Besi. Habis terbengkalai semua dah. Apa projek demo nak buat ni? Terbengkalai habis tak ada buat apa ni. Apa? Mungkin ada rezeki lain. Nanti saya share lain momen lawa dia. Di, buka topeng. Buka topeng. Kawan-kawan. Kau rindu kat Poji kan? Tu tadi Poji. Ni lah Poji. Ini yang ride semua exhaust perang-perang tu. Kalau tunduk udang sekarang, aku duduk belakang je lah dengan Poji. Okay. Diorang ni tak ada buat apa, tak adalah buat briefing, short briefing apa semua. Tapi tanyalah dengan organizer dia tadi. Kata lepas ni akan berhenti dekat Petronas Bentong. Tunggu je kaum dekat sana. Kemudian sambung terus. So tak adalah nak pergi sarapan pun semua. Kalau nak sarapan pun semua dekat Petropam je lah. Itu pun bukan sarapan yang lama lah. Beli roti ke apa ke, boleh lah. So yang ni hari ni banyak yang geng perang-perang semua ni. Macam-macam mesin ada tengok. Siap bawa 360 lagi. Confirm tunduk udang ni korang ni. So apa-apa hal, saya ikut pace Poji je. Nasib baiklah ada Poji. Boleh lah nak bersembang pun semua. Sebab yang lain tu memang saya tak kenal. Saya main Kedah je kan ni. Memanglah isi nama dekat dalam grup kan. Tak apalah, kita follow je lah. Lepas tu last man semua tak ada. Leader duduk depan tak ada. Ni main apa jadi je. Itulah. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada dia? Ada. Ada. Nampaklah kena sedap. Pukul berapa ni? Pukul 8.30 ni? Pukul 8.30. Meletak dah dari pagi ni. Tadi berhenti lama. Bila berhenti lama tu, wow. Hei.
Ni kaki-kaki merembat semua ni. Ni sebenarnya dekat highway Karak ni kena gerak antara pukul 8.30 ke pukul 10 sebab nak dapatkan gambar je. Kan? Nampak gambar best, gambar cantik, kena pula fotografer tu memang dia punya lens dia tu besar gedabak. Memang moment tu memang shock ah. Tadi dapat dua je. Dapat dua momen. Harap-harapnya muka motor saya ni belantarung merah ni dengan helmet saya ni masuklah dalam gambar kan. Okey. Luncur. Ini ride hari ni memang ride nak tunduk udang je semua ni. Ride macam dia orang ni. Tu dia. Kau tengok dia orang ni. Habis. Dengan last man tak ada? Tengok. Luncur. Luncur. Kita duduk geng-geng belakang je. Kita main belakang je. Bukan main belakang je. Kita duduk geng belakang. Tersilap. Sorry. Tadi duduk dekat tol tadi tu, semata-mata nak start up je tu. Diorang nak ambil momen untuk update kat dalam TikTok. Kau tengok. Okey, baru sampai Plaza Tol Temerloh. Ride kali ni pace diorang ni lain macam tu. Pace geng blok-blok 68 Jet 4 ni. Dia punya pergi dia luncur. Memang kena sabar je lah. Dia detect dia detect Kita dapat kode dengan kau. Tak apa. Panggil sini pakcik. Kita dapat kode dengan kau. Panggil. Itulah. Tak apa. Diorang tak apa bang. Diorang jenis pergi dulu. Dia tak ada tunggu kaum. Pergi je. Janji lepas ni je. Tak boleh nak ikut diorang ni. Baru jumpa kaum yang boleh, yang pace maintain orang-orang veteran. Tapi veteran pun kau tengok lah. Nampak ni, tak adalah veteran sangat. Tapi ini kalau pulas ni tinggal aku. Bagi tahu pergi tempat lain. Kau pergi Syah kan? Syah pun nak gerak tadi. Jangan ni. Semua tempat lagi ke tempat lain? Kau follow adik je. Diorang tak boleh. Diorang punya pay laju.
Oh. Jenis janji jumpa dekat R&R ke? Ha? Macam saya. Ah. Tahu. Daripada mana? Dengkel. Bengkel. Ha. Aku di Terengganu. Terengganu. Tak payah lah. Hati-hati. Okey. Okay, elok. Ha. Kau tengok tu. Baru je cakap. Nampak je tu rambut belang-belang. Ha, tapi kau tengok. So diorang ni daripada grup VF3I bla-bla, faham lah. Pergi pun tempat yang sama. Bila ada geng-geng yang macam ni, seronok lah sikit, kan? Sebab jumpa geng lama. Ha? Dekat depan tu dah tanda dah lagi. Dia dah bagi tanda. Tanda. Saya tak sure apa nama tempat makan ikan patin ni. Tapi macam Shah Patin Tempoyak ke apa nama. Saya pun tak tahu lah. Tapi patin tu confirm lah. So nama kedai ni tu tak tahu. Dia korang sampai depan kedai korang, tengoklah apa yang ada, itulah nama kedai dia. Betul lah, Shah Patin Tempoyak. Tepi sungai tepi sungai. Tepi sungai. Narik set up pula. Okay, Boji. Hari ni kita makan patin tempoyak. Memang sedap kan. Permulaan je kita ambil nasi dulu. Kudus dulu. Cukup. Cukup. Okey. Pada kawan-kawan, marilah kita makan tempoyak. Rasa RM3,000. Tukar review. Kita kena RM2. Alah. Oh, murah. Macam-macam lauk ada. Okey. Kalau nak bungkus pais boleh. Pais satu pais patin. Yang bahagian kepala. Tapi saya ambil dia lagi boleh. Ada kepala tak? Kepala yang mana? Ekor badan. Tak ada kepala. Ekor badan. Tak ada. Kepala tak ada. Oh, kepala tak ada. Semua ekor Tapi kan saya ambil Ekor dengan badan. Sini ekor dengan badan. Oh, ni ekor dengan badan lah. Dia ada tulis. Ni ekor. Badan. Badan. Oh. Dah Banyak tak usah lagi. Boleh Dia lah. setengah tu baru siap. Tapi ni bungkus lah. Kerang saya ambil Saya tempah dulu lah. Boleh. Nak makan patin nak? Patin kepala. Dek.
Adik fikir dulu. Badan. Ada. Dari mana ni? Dari mana? Dari KL. Ada KL, ada Pahang. Daripada KL. Kan, saya bukan. Oh kan. Kepala. Tu. Tu kepala siapa? Kepala. 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 Muat je. Mana aku nak masuk? Kepala. Ada. Okey. Sedap. Ada kepala. Ada ekor. Ada ekor. Ada Mana ekor, badan? kepala dengan badan. Marilah kawan-kawan, kita mencuba makan. Boleh di sini ya. Ada. Kau nak lauk apa, Ji? Ni sikit, sayur sikit. Rabu. Okey dah. Cukup lah tu. Banyak-banyak kan tak makan dah. Tu apa pasal? Lobster. Mana lobster? Dah terlepas. Dah terlepas. Panas. Abang tak keluar awal tadi bang. Kita orang dah terlepas dah ni. Saya. Berapa tu tak? Okey, batin tempoyak dengan sayur. Ini je lauk saya. Ni puji. Kena pula makan tepi sungai. Syahdu. Syahdu. Okeylah harga dia. Nak menepelkan gian, jadilah. Ni tapau untuk rumah. Dia dah pesan awal-awal dah. Pergi jangan balik kosong katanya. Kena buat bekal. Jadilah. Baik. Apa kau ambil? Haji. Hari ni kita makan patin. Bertempat di tepi tasik, di tepi sungai Sungai Pahang. Sungai Pahang. Tengah makan. Tengok. Memang sedap. Sur. Memang kali ni betul-betul sur. Memang sedap. Cuba nanti datang sini. Syah patin tempoyak. Okey, saya tumpang geruk daripada Pahang. Diorang ada nak pergi ziarah, ada kenduri tahlil ada kawan, rumah kawan dalam geng-geng BF3I Pahang ni lah. Dekat Lancang je. So tadi diorang ajak lah. Kita pun yelah, dah tumpang orang ni, diorang ajak, kita follow je. Lagipun memang tak ada apa-apa program pun, follow dengan tim yang organizer ride hari ni. Dia habis makan tu gerak je lah, buat hal masing-masing. So apa-apa hal, saya ucapkan terima kasih kepada organizer untuk ride kali ni. Saya pun tadi tak kenal pun organizer dia mana satu. Tapi tak apalah, saya cuba je lah. Janji dapat jumpa dengan kawan. Itu je motif dia. Sebenarnya komuniti geng-geng BF3I ni, kalau ikutkan dia adalah range umur yang muda, yang tengah-tengah, dan yang dah nak masuk ke 50 dan 50 ke atas. So saya punya range saya ni adalah nak ke arah 50 dan 50 ke atas tu lah. Kalau saya nak join grup-grup hat umur yang jenis tumbuk udang ni, bukan range saya lah. Jenis saya ni sekarang ni bawa motor ni cool je. Bukannya jenis masuk awi rembat. Tak. So saya kalau pergi mana-mana pun saya akan cari geng-geng yang bila bawa motor tu steady je, relax je kan. Bukannya jenis pepah. Bukan. Kebetulan jumpalah dengan kawan-kawan daripada Pahang.
Komuniti VF3I daripada Pahang. So Alhamdulillah, diorang ni mesra. Yalah, jumpa kawan-kawan kan. Syok lah. Oh, oh, wow, wow, oh, boleh disco, boleh disco. Banyak shock oh. Kalau Easy Rider pasal lagu kuat-kuat macam gitu, okey lah kan. Bila tadi dengar macam gitu kan, teringat zaman-zaman saya dulu masa tengah belajar lah. Waktu tu geng-geng skuter ni, diorang ada trend tau dulu. Diorang pakai skuter, letak speaker besar-besar kat tengah-tengah ni, tu pasang lah lagu dung dang kan. Bila dekat traffic light, berlawan-lawan lah dia mah. Siapa speaker paling kuat kan, siapa speaker tak pecah bunyi, macam gitu lah. Tapi bila kalau jumpa dengan geng RZ, time tu yang menjadi maharaja kat atas highway ni, RZ, Panther, 125, SS, waktu tu lah kan. Jumpa kalau berhenti kat tengah trafik, dekat tepi traffic light, confirm memang kena rem lah. Zaman tu kenangan kan. Gila, daripada jauh sebatu dah dengar dah speaker kan. Speaker pula jenis open je, macam speaker apa tu, yang kereta ni letak amp tu semua kan. Gila kau, harga speaker lagi mahal daripada harga motor. Waktu tu yang mendominasi macam Mosquito, lepas tu Modenas Elite 150, nanti tu lah. Banyak kenangan Okey, sekarang ni saya nak ke, macam tadilah, saya nak ke ziarah rumah kawan dalam grup VF3I Pahang. Ada buat tahlil, so singgah sana sekejap. Kemudian barulah tergerak balik kan. Dah tak ada apa-apa dah program ni sebenarnya. Lagipun kebetulan rumah yang nak pergi ziarah ni adalah on the way jalan kami nak balik je. So pergi je lah terus. Okey, korang gerak balik lah. Ni pun hujan ni. Hujan. Tadi tolong Puji tunda motor dia, minyak habis. Dia macam kena kat saya gitulah. Dia punya meter minyak odor dia tu tunjuk lagi 2 bar, tapi dalam tangki minyak kering. So memang problem dengan pelampung lah. So itu kalau tu ubat dia tukar pelampung je. Tukar pelampung settle. Hari pun kejap okey, kejap tak okey. Tengah peralihan monsun kan. Okeylah, sampai di sini saja dulu video saya sesi ride bersama dengan tim mana tadi. Ride ke Shah Paten Tempoyak, Paten Bangau. Shah Paten Bangau Tempoyak. Bangau tu adalah nama tempat, nama kampung. Saya pun baru tahu tadi. Dah orang tu cerita kan, sembang dengan geng yang atas-atas senior-senior ni, dia duk cerita lah. Oh, Bangau ni nama Paten pula. Bangau ni nama tempat, sebab tu nama Paten Bangau, nama kampung. Okey, saya minta maaf lah sebab saya tak tahu siapa organizer. Saya main terjah je. Ada kawan dalam grup VF3I Central Region update nak ajak pergi makan ikan patin tempoyak dekat Temeloh. So saya pun isilah nama. Kebetulan Puji pun nak pergi, pergilah sekali. So harapnya lepas ni organizer kalau nak buat ride yang ramai macam begini, cadangan saya tu buatlah sesi briefing dulu. Walaupun dekat dalam grup korang dah selitkan tentatif, tapi nak tak nak walau macam mana pun kena juga buat short briefing.
gerakan tu macam mana, siapa depan, siapa last man. Buatlah macam gitu. Dia yang follow Ride ni dia tak tahu. Macam yang tahulah, yang tak tahu tu kadang-kadang terlajak kan. So nasib lah. Okey, kepada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama, korang tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, sampai di sini saja dulu. Kita berjumpa lagi di next video. Adios, amigos. Jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.